First, yang aku tak suka in term of Jumbo punya filem ni adalah dia punya plot, dia punya storyline. Aku rasa agak flat and then draggy gila filem ni. Aku rasa dalam sejam 40 lebih kot minit. So dia agak draggy and then cerita dia flat je. Dia tak ada naik turun pun. Kurang menyeronokkan, ada yang bosan. So bagi aku, yes, jalan cerita dia agak flat and then dia tak ada naik turun punya graph. Aku kurang berminat in term of dia punya storyline. And then terlalu draggy membuatkan kau untuk pergi ke first act, second act, ke third act tu agak lama. Padahal sejam 40 je kan. So maybe kalau dia boleh cepatkan lagi pacing tu, aku rasa lebih okay. And then kena tambah banyak lagi benda dalam dia punya storyline. Nombor dua yang aku tak suka, kau bawa cerita animasi kartun yang orang expect akan gelak, akan seronok bila tengok filem ni. But dalam filem ni aku rasa aku tak dapat benda tu. Sebab in term of gelak, aku rasa ada 1-2 scene je throughout sejam 40 lebih tu kan. 1-2 scene je yang aku rasa aku gelak. And then ada satu scene tu memang kelakar lah. Bagi aku, dia fail in term of that. Dia tak dapat masukkan elemen kelakar and then keseronokan dalam filem ni. Macam aku cakap tadi, plot memang flat, jalan cerita memang flat. Lepas tu kau tak sajikan dengan komedi. So lagi dah tambah benda tu. Itu nombor dua yang aku tak suka. Nombor tiga yang aku tak suka gila dalam filem ni adalah filem ni banyak gila plot hole yang dia tak kembang. Sepatutnya kau boleh expand banyak lagi karakter dalam filem ni, boleh build up. Tapi dia gagal sebab lagi-lagi watak villain. Watak villain tu kalau kau fikir, macam-macam kau boleh buat dengan watak villain tu. Kau boleh explore dia punya karakter tu. Kau boleh build up dia punya karakter tu dengan banyak lagi. Sebab agak kurang memuaskan lah. Aku geram gila part villain. Sebab part villain tu dia tak kembangkan watak karakter tu. How dia jadi ni, how dia buat itu, how dia buat ini. So kau tak tahu, tiba-tiba macam tu je. So kurang memuaskan bila kau tengok watak villain tu dia tak build up.